Ni. Bisa. Ni, tengok balik candle ni. Dia tak mestinya 3 candle. Tapi dia punya trend dia tu. Candle besar, candle besar. Candle besar, candle besar. Dalam ni mungkin candle kecil-kecil, tapi kita akan nampak 2 pilar kat sini. 2 batang pilar. Okey, saya tunjuk contoh. Allah. Baik. Okey. Nampak pilar? Satu, dua, tiga pilar besar. Tu dekat sini. Mana? Tengok. Dekat sini. Pilar. Kalau saya kecilkan macam tu, kalau saya kecilkan tu, nampak tak dia punya bentuk dia? Dekat sini satu pilar, dekat sini satu pilar. Dekat sini consolidation. Tak, dia akan buat pilar kat sini, dia buat pilar kat sini. Oh, Saya tunggu dong. Nak naik kan? naik. Dik Nafi bagi signal kau. Lagi satu, tahu tak kenapa dia buat ni? Dam dia. Jadi satu, kenapa dia trend buat? Macam mana kita nak tahu dia pilar dia strong? Ha. Ambil trend line, Trend lain ah. Yalah. ambil daripada sini. Ini saya squeeze tau, cat dia tau. Saya squeezing ni. Pun nampak macam ni. Dia dah pecah resistant. Tu. Breakout body. Sini pilar, sini pilar. Dia try nak consolidate untuk turun tapi pilar ni makan balik. Dan sekarang ni dia main kat sini. Dia main naik, dia akan naik balik ah. Saya akan buka buy jikalau dia main dekat sini dan dia tarik area sini. Maksudnya 5-3 area buy lah. Pada pilar besar. Jadi tak perlu bayar. Kita dah bayar dulu. Ikutlah kalau nak buy. Okay, ini cat daily. Still strong lah. Okay, tapi cat yang kecil. Jangan sampai buy kat daily. Okay. Okay, tengok cat kecil. Pun sama juga, dia ada breakout. Bila dia punya breakout, dia punya trend line dia. So kita akan open buy. So kat sekarang ni, H4 ni dia dah bentuk. Eh, ada zoom lah bos. Aku guna tangan. Masa. Okay. Dia sekarang ni dia tengah buat bullish flag pattern. Okey, ni satu kan. Okey. So H4 punya pattern, kita buat trend line lagi sekali. Sekarang ni kita nampak trend dia berada dalam keadaan bull. Uptrend lah, bullish. Tarik trend line kat sini, kita buat lagi satu, dia akan bentuk flag pattern kat sini. Dia tengah duduk dalam ni, neckline ni. So kalau dia tak pecah ni, dia boleh naik terus. Tapi kalau dia jatuh ni, dia akan jatuh dekat area sini je. Area lubang ni lah. Itu dia pasal balik. Tapi kalau dia tak berjaya jatuh, maksudnya dia akan main kat sini dan dia break up, terus naik macam tu lah. Itu dia. Okay. Kau nampak kan? Dia punya bentukan dia. Okay, price action ni macam saya cakap tadi, dia based on trading. Chart kita kosong, jangan ada apa-apa indicator. Kita trade based on chart. Maksudnya kita trade as a price action trader, you only think, you
you are looking for analyze or check okay, price movement, history repeat set. Tengok macam ni saya tunjuk Kalau macam ni, kita nampak trend macam ni, dia respecting dia punya trend pattern dia. Maksudnya kita trade dalam bentuk trend. Dalam trend, maksudnya kalau ni, apa yang kita kena buat, kita hanya cari buy dan bila kita profit, kita just buy. Bukannya dia naik atas, kita sell. Kita duduk bawah, kita buy. No. Kita takkan sell dekat chart macam ni. Kita hanya akan fokus buy saja. Jika dia jatuh, kita buy. Dia naik, kita jual. Jatuh, kita buy. Dia naik, kita close order. Ini adalah chart pattern. Lagi senang kita main macam ni. Dekat sini, kita akan nampak banyak gila candle besar. Candle ni. Bila candle tu dia start trend dia kuat ni. Bila dia dah start trend tu kuat, dia akan bentuk satu candle besar macam ni. Kita tahu trend dia setengah strong. Kita jangan sell. So kita trend line ni mungkin daripada bawah, dia tengah naik. So kita tarik. So bila trend ni strong, nampak tak? Dia buat macam tadi. Macam saya cakap tadi lah. Dia bentuk macam ni. Dia naik macam tu. Maksudnya ini body yang strong tu. Body strong. Lepas tu dia try nak turun. Lepas tu dia naik balik. Ini candle yang tadi Pillar dengan pillar. Lepas tu benda ni penting. Pillar besar dengan pillar besar. Dia bentuk, dia consolidate, dia naik. Pillar besar dengan pillar besar tu kena tepat detik ni. Tapi bila dia dah start, trend tu dah start melemah, kita akan menjumpai ni. Candle besar tengah makan ni. Candle besar dah start anggap benda ni. So dekat situ kita dah nampak trend dah semakin melemah. Dan candle merah dah start besar dekat area sini. Candle merah dah start besar. Maksudnya candle seller dah start besar daripada candle buyer. Dekat sini pun dah ada viewer, so kita dah start, barulah kita boleh cari sell dekat area sini. Selagi kita tak jumpa benda tu, jangan sesekali sell. Dan kita try respect. Bila trend ni akan habis, apabila check dia sampailah breakout trend line ni. Trend line ni kita tarik sampai ujung, kita simpan dan sampai dia breakout, barulah kita akan cari sell. Okay, boleh? Ini pin bar pattern. Macam tadi yang ni dia ada bullish pin bar. Pin bar macam tadi lah, hammer. Bearish itu. Ini dia open. Maksudnya candle sebelum tu dia open kat sini, dia try naik atas, dia turun bawah dan dia berjaya close hour dia dekat sini dan bentuk candle ni. Candle ni terbentuk dekat sini, dia turun bawah, dia naik atas. Maksudnya dia dalam tempoh tu dia berjaya close dekat atas. Maksudnya dia berjaya engulf candle sebelah. Daripada bawah tu dia engulf candle sebelah, maksudnya dia nak naik bullish candle lah. So dia close dekat candle baru dekat sini. So kita akan cari buy. Kat mana? Dia mungkin turun sampai dekat sini. Kita buy kat sini. Okay, kalau letak PO dekat sini memang takkan kena. Kita letak PO dekat sini saja. So dia turun, dia akan pergi macam tu. Okay, ini adalah engulfing. Engulfing ni kalau boleh tolonglah buy. Ini banyak ni dalam chat memang banyak. Ini satu contoh engulfing. Okay, dia turun. Sampai lagi candle hijau ni engulf candle sebelah. Lepas tu dia bentuk candle kecil, tengok dia tak turun banyak mana pun. Terus dia buat strong body candle. Lepas tu dia consolidate, strong body candle lagi. Dan breakout lagi. Siap ada breakout lagi. Kalau kita buy ada dekat sini, kita hold position, ada satu body candle strong dan breakout. Position yang kita buy di hold. Jangan close. Jangan tengok, profit dah banyak, tutup. No. Kita buy dekat betul-betul cantik lah harga dia. Buat apa? Sebab bila ini breakout, kita dah ada satu lagi buy position kat sini pula. Maksudnya kita dah boleh balik lagi untuk buy dekat sini. Sebab kita dah follow trend dia. Okay. Ini kalau bearish engulfing, dia terbalik lah. Tadi kalau ke bawah, ni ke atas. So chart tu tengah naik macam Bitcoin sekarang.
Bila kita nak boleh sell Bitcoin ni? Bila kita jumpa candle ni. Maksudnya hari ni candle hari ni dia buka 24,000. Betul tak? Dia buka harga 24,000, lalu Bitcoin harga 23,000 kan? 23,400. Candle dia open pagi tadi 24K. Okay. So kalau ikut candle dia sekarang ni, dia tengah ada candle merah lah, betul tak? Okay. Engulfing ni daily, jika candle Bitcoin sekarang dia pergi close di bawah 22K, dia pukul 8 pagi esok 22K. Yes, baru kita tahu Bitcoin boleh sell dah. Barulah kita maksud bila Bitcoin kita nak sell, kita tunggu Bitcoin naik balik 23,000 punya area tu, carilah sell punya area. So sebab tu bila kita trade, kita kena sabar. Sebab kita nak tahu chart pattern dia suruh siap macam mana. Kita bukannya terus sell lah. Bagi saya lebih sabar lah. Tak perlu nak kalut cari entry. Okey, boleh faham kan? Engulfing atas dan bawah, bearish engulfing, bullish engulfing. Okay, market must be clearly define a trend. A trend, market first candle is bullish. Bullish, memang bullish, a trend. Second candle is bearish. Ni, bearish. The bearish candle engulf the previous body candle. Ni, dia makan candle sebelah. Kalau tengok sekarang BTC macam akan jatuh lah. Okey, kita tengok besar. Pak merah tu engulf tu. BTC USDT. Okey, kita tengok daily Ni candle yang tengah running sekarang. Candle ni akan siap bila? Pukul 8 pagi esok. Bila kita boleh sell? Jikalau sell hanya confirm balik jikalau candle ni berjaya close di bawah ni. Maksudnya candle ni berjaya close RM22,600. Candle ni dia close bawah ni 22,600, kita boleh sell. Bila boleh sell? Dia tak terus jatuh, dia naik balik area 23,000, sell. Faham? Sebab kita dah jumpa engulfing kat sini. Tapi sekarang ni candle tak siap lagi. Dia possible boleh close dekat atas, dan dia possible boleh close macam ni. Faham? Kita kena tengok 4 hours kot. H4 kot. Tengok H4. Tapi kita nak candle, kita nak tahu sekarang ni, kita bukan nak sell hari ni, kita nak candle daily ni siap. Kita daily ni nak siap bila? Pukul 8 pagi esok. Kalau sekarang ni apa benda yang kita boleh buat? Tengok H4. H4 sekarang ni dia duduk kat atas support zone dia. Dia duduk main kat area support zone. Dan sekarang ni kita masih nampak ada body candle. Candle ni pun tak boleh makan. Candle ni masih besar. Tapi candle ni apa? Strong body. Strong body. Tapi tak besar candle ni. So tak dapat lagi sell. Tak nampak sell langsung kat sini. Siap ada breakout je kat sini ni. Ini ada support zone, ini resistance zone tu. Lepas breakout body ni. Tak nampak sell. So saya tak nampak sell selagi mana engulfing tak bentuk dekat Bitcoin. Okay, ini salah satu engulfing punya pattern. Ni, dia kena ada candle ni, makan candle ni. Candle ni makan candle ni. So kalau kita trade based on daily chart, 1, 2, 3 hari dia naik. 1, 2, 3 hari dia naik. Kan? So kita boleh buat position tu, time frame kita kena ambil tahu juga. Kalau kita trade tengok daily candle macam ni, maksudnya kita dah buy dah, kita jangan risau chart tu jatuh malam ni. Kita nak spend tu 3 hari punya kot. Ni inside bar ni lebih kurang sama lah, lebih kurang macam engulfing jugalah. Okay. Candle formation does not come with some risk, except by candle formation 2 candle formation that show in duration. The first candle close from the second candle. Okay. Yang ni Trend line. chart pattern. Chart pattern dalam chart dia ada banyak sangat pattern yang kita kena ambil tahu. Head and shoulder,
bullish flag, bullish pennant, symmetrical, neckline, trend line. So chart ni, dia pattern ni saya cakap terang, dia memang repetitive. Chart ni memang repetitive. Kalau kita tengok previous year apa semua, dia memang repetitive. Dia repeat saja, the same pattern, trend dia tu. So bila kita tengok chart tu kadang-kadang kita dah nampak kan, shoulder, double top, double bottom, triple top, triple bottom. So benda ni kita kena set lah tak. Bila kita tarik, macam mana kita nak tahu dia punya pembentukan, kita kena rajin-rajinlah tarik trend line. Baru kita nampak bentuk dia. Tarik trend line, kita tarik support, kita tarik resistance, kita tarik ni, oh nampak head and shoulder. Tarik SNR, oh nampak double top. Tarik ni, nampak double bottom. Okey. Ni double top. So bila kita buat satu, kita tengok pucuk ke pucuk, janganlah tengok H1. Tak valid lah H1. Kita pakai trading view lah. Pakai trading view. Tarik. Kalau kita tengok Kena pakai komputer kan? pakai handphone boleh. Oh. Saya pakai handphone ni. Oh. Okey, kita tengok secara apa yang dia kita tengok. Okey, kita nak tengok dia, pergi balik kepada chart monthly dulu. Dia. So kita tahu lah Bitcoin dulu memang pernah hit $1,400 ni 2017. Soal mana kita tengok daily, weekly. Dekat sini kita nampak apa? Double bottom. Tu yang bawah tu. Nampak apa? Double bottom. Ni kalau kita tarik trend line ataupun kita tarik SNR lah, support dan resistance, kita kena rajin buka chart, kita kena rajin tarik support dan resistance, kita akan jumpa double bottom. Maksudnya kita buka chart weekly, kita dapat double bottom dekat weekly. Maksudnya kita boleh hold position tu sepanjang tahun. Bayangkan kita boleh hold. Maksudnya kita pakai chart yang sangat besar lah. Dan chart kita dapat satu bottom yang dia tak pernah sampai dah sebelum tu. Kita boleh hold sepanjang tahun. Jadi kalau kita hold sekarang memang kaya gila lah Bitcoin dan Bitcoin lah. Apa harga 84 ni kan. So kalau kita tengok chart dia kecil, itu kita pakai daily. Kita akan jumpa lagi banyak lah dia punya double top, double bottom. Dia adakah trend macam 1 tahun tu? Sebab kita tahu trend tu kan dia memang akan naik tu kan. Tapi ada tak macam dalam 1 tahun tu tiba-tiba dia akan down? Oh. Setiap tahun memang ada. So maksudnya setiap tahun. Possibility setiap bulan. Setiap bulan ada untuk dia jatuh. Ya. Tak, tapi kita kan akan buat garisan trend tu untuk 1 tahun lah kita buat. Tapi mungkin bulan 3 ke dia jatuh, mungkin bulan 6 ke dia jatuh. Dia akan jatuh tu. Bila kita pakai tadi macam tunjuk dia chart tu, chart yang weekly tu. Chart tu chart yang time frame dia besar tau. Dalam time frame besar tu, kalau kita tengok top dengan bottom dia 20,000, 16,000, 10,000, which is dia punya gap sangat besar. So dalam situ dia punya pergerakan dia sangat jauh sebenarnya. Kita nampak je, nampak long term dia naik, memang betul. Kita boleh simpan long term kan, tapi dalam tempoh long term tu possible Bitcoin boleh jatuh balik 16,000, 17,000. Okay, lepas tu dia naik balik. Dia naik balik sampai 30,000, dia boleh jatuh balik sampai 19,000. Yang tu yang kita nak pinpoint tu. Boleh jatuh tu. Boleh katanya. So, kalau kita sekarang ni benda ni tak terbentuk lagi. Kalau kita sekarang selalu rajin tarik trend line, so kita akan dapat lah ni double top. Daily, kalau daily kita dapat triple top lah. So kalau kita dapat triple top ni, kita boleh dia touch dia sell, dia touch dia sell, dia touch dia sell. Dia breakout, dia breakout, jangan sell, cari buy. Kalau kita dah sell dekat sini, kita letak PO, kita dah kena cut loss. Cut loss bila dia dah start dia naik, dia pull back kat area sini, pancung, jangan simpan. Bahawa dia nak naik lagi. Okay. Okay, yang ni saya pegang yang dekat sini, lagi senang faham kan. SNR ni SNR tahu kan, support dengan resistance area. Yang ni paling basic sekali.
Tapi macam mana nak buat garisan-garisan tu? Macam mana nak buat? Kena tarik Tak tarik sendiri lah. Tak, dia kita tak ada macam dia macam ni kan, macam kat sini. Radium view. Kan ada ni garisan apa? Ni boleh tarik ni. Oh, kita tarik kita tengok menu lah, bukan dia. Manual. Okey. Tak ada auto. Kita tarik lah. Okey. Cara nak tarik dia Ustaz. Lagi saya tunjuk. Macam ni. Saya tunjuk. Sini lah. Kan? Apa saya tak ada? Oh, macam ni kan. Oh, pandai lah. Okey. Aku kira Boleh. dia panik kopi hari protein. Okey. Support resistor. Cat ni dia senang tau kalau kita dapat. Dia sebenarnya dia bergerak dalam range. Kalau kita rajin kita tarik dia bergerak, dia main dalam ni. Dia kena, dia turun. Dia kena ni, dia naik. Dia kena ni, dia turun. Lepas tu dia break up. Bila kita tarik trend line, kita boleh tahu dia punya level break up. Kalau dia break up macam ni, dia memang naik tu lagi. Banyak orang dah buy kat sini. Okey, kat sini yang ramai kena main tu yang Biden boleh untung 40 juta ni. Tapi kat atas lah. Bila dia break up macam ni, cat dia akan patah balik macam ni, dia tak akan patah balik ke sini. Dia patah balik macam ni, turun ke bawah. Dia break up sebab kat sini dia dah bagi satu strong momentum cat ke bawah. Sama juga kalau kita tarik. Support dia main atas bawah, pum, break up. Dekat sini. Dekat sini okey dia naik, turun, maksudnya dia duduk dekat ini dia panggil resistance. Bawah ni dia panggil support. So dia naik, bila dia break out dekat sini, dia pull back, dia naik. Okey, tak. Macam mana kita nak tahu dia break up? Kena tarik ni. Tarik tu Bukan, kan. bukan. Candle tu break up candle ke ataupun complete candle break up? Candle siap. Candle siap break up burung Candle letak. ni dia break satu candle besar dan candle ni dia siap candle baru kat sini. Oh, yang tu maksud dia break up. Ya. Bukan dia tembok tu. So, kalau dia tembak, Okey. dia ada possible break kat dalam. Oh, Tu dia tinggal jauh. yang tu lah fit break up. Jadi lebih fake out. Fake out. Oh, fake. Yes, fake out. Dia Tapi buat dia- jauh, dia break dekat dalam balik. So dia buat timba. Bila dia buat timba, dia confirm jatuh balik. So orang dah pergi buy. So dia fake out. Memang ni game jauh. Ni buat game jauh. Memang Kita kena make sure dia complete tu lebih daripada tu lah. Siap, complete. Dan ada candle baru dekat sini. Okey, okey bos. Contoh saya set. Okey, saya dekat situ saya nampak break up pun saya buy. Saya nampak candle tu break up, saya buy. Lepas tu dia complete, dia tutup balik. Jadi apa saya nak kena buat? Kat dalam lah. Tutup wayang. Betul. Sebab kalau dia complete, lagi bahaya bila dia complete dengan bentuk macam ni. Kita ni berapa kali dia ni. Tapi kalau tak faham ni. Dia pick up. Lepas tu dia jadi jauh. Lepas tu kita kan entry kenapa? Dia Nampak ni. break up entry. Lain dia buat. ni Okey. candle ni adalah candle inverted hammer. Ya, ember ha. Inverted hammer ni dia memang bagi confirmation untuk cat di bawah. Oh. Tipu lah. Tipu ni jarum. Sebab tu kita kena tengok candle siap. Bila candle ni break out, kita pergi buy. Kita buy dekat sini. Kita kena Tiba-tiba dalam 4 jam lepas tu dia memang keluar kat dalam. Dah tak ada candle dah, hanya jarum je kat kita sini. kena tipu. Kan dulu kena malam-malam kan. Mungkin 11.45. Ya. Cik. Dah tutup je tengok cerup je tu. Ui. Sebab tu kita kena tengok candle tu siap. Validation dia H1 apa H4 lah. H4. Bila candle ni dia tengok kalau kita rajin tarik trend line, dia selalu dia break out dengan full body candle. Body dia full. Dan ini adalah resistance dia. Baru Bila confirm body dia akan full naik. Macam ni, kita sabar Azad, kita tahu okey boleh buy. Bila boleh buy, kita buka time frame lebih rendah, dia akan pergi ke sini. Kita pergi bawah sikit. Oh, dia naik. Tapi kalau kita dah buy awal, kita just biar je lah. Biarlah. Kalau kita nak sharp entry, orang yang trade future, dia akan tunggu kat sini. So buy.
Okay, ni yang dia panggil pull back. Dia pull back kat sini dia masuk balik. Sebab kita jangan Kalau risau. dah jadi macam ni, dia Confirmation pecah dia. resisten. Ha. Maknanya kita katakan kita dah buy bawah masa bawah kan. Kita buy sikit. Oh, kat bawah ni kita dah bayar dah. Kita buy dah, tapi kita buy sikit. Ha. Tapi bila kita nampak dia break out macam ni, Boleh bayar lagi? bila kita tunggu Tambah dia lagi. bawah, tapi kita akan buat macam tu lah, triple ke 5 kali ke apa semua macam tadi. Borrow kan. Bagi banyak tu kan. Yang ni jangan close. Ini jangan keluar lagi lah. jangan Kita keluar. tambah lagi. Hold lah. Yang ni hold. Tu hold. Satu Yang lagi. ni masuk pada baru. Masuk lagi lah baru Dapat kan. confirmation baru kat sini. Maksudnya market. Dua kali Bagi lah, kita Pak. bagi ni. Okay. Tu SNR. Faham. Support and resistance. Allah. Tapi tak mesti. Dia sekali ya. Berapa hari? 1 3 1 4 1 1. Nah, mana? Body. Nampak ni? Betul kan? Tapi tak Dekat? lah kata orang. Dia main kat atas. Maksudnya dia dah bila dia start breakout dia main kat atas pula. Cari Ini adalah trend baru support. pula. Ini adalah resistance. So bila dia breakout dia dah jadi resistance baru. Maksudnya resistance ni dah jadi support. Dia dah jadi RBS. Support pula. Resistance become support. Sistem dia support. Okay. Okay, nampak? Nampak dia macam ni. Sebab tu kita kena rajin tarik trend line. Dekat bucu-bucu yang paling hujung-hujung sekali kita kena tarik dan kita kena temukan seberapa banyak poin-poin yang terbaik. Dia bertemu kat sini, dia bertemu betul kat sini, juga, dia bertemu, dia pertemukan dia kena paling hujung dan paling banyak pertemuan. Tu lah. Tengok. Paling hujung dan paling banyak pertemuan. Okey, faham kan? Paling hujung dan paling banyak. Kalau dia buat sini dia seorang-seorang lah. Tapi dia buat sini dia kena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia ada satu support line. Maksudnya kalau sini kita panggil base lah. Kita panggil base ataupun kita panggil zone. Kalau support line breakout ni, Mana? kalau kat support line tu jatuh lagi, Okey. Kalau support line tu jatuh, kita tengok dulu. Dia punya apa? Dia punya area tu adalah area base. Area base ke ataupun area yang apa supply atau demand? Oh, maksud yang tu pula tu. Lagi pening ah. Okey. Bila kita tengok dia breakout, sebenarnya kita boleh sell. Kita tengok dia breakout kat sini, okey? Ni apa? Weekly. Candle ni weekly. Okey. Kita buat, kita tengok dia breakout, okey, kita pergi sell. Okey, kita tunggu dia pull back, kita sell. Kita sell kat sini kan. Okey. Kita sell dekat sini, kita dapat 2 minggu dia jatuh. Okey, 2 minggu kita jatuh. Lepas tu kita buat satu, okey, dia bila dia dah start naik kat sini dia buat timba, nampak? Dia buat timba. Kita buat satu support line dekat sini. Betul lah support line. Dia naik. Dekat sini tu Pecah. previous support tu kita dah ada line kat situ dan dia berjaya Pecah pecah. resisten tu. Dia pull back, dia naik. Ni pull back dan naik. Okey. Okey, resistance line dia buat macam ni. 1 2 3 betul lah ni. 1 2 dekat sini dia reject, dia break up. Oh, shit. Dia reject, dia break out. Okay, kat sini dia reject. Ni break out. Dia masuk dalam. So, ini basic kan. Kita nak tahu resistance dengan support. So bila kita buka chart, kita kena rajin kecil-kecilkan chart ni. Buka kat trading view. Buka trading view macam ni. Pergi ke daily lah, daily pun boleh. Kecilkan chart ni. Kecilkan chart. Kalau boleh pakai touchscreen senang sikit kita nak squeezekan chart tu. Sebab kalau kita buka trading view, biasanya kita boleh dapat macam-macam chart dia. Dapat full lah, full. Kita boleh nampak. Okay, kita boleh squeezing dia senang kita nak trade. So, macam case macam ni, kita dah nampak. Kita boleh letak support dekat sini. Okay. Kita cari horizontal line ni, kita letak lagi dekat area sini. Kita cari lagi dekat area sini.
Okey, dapat tak? Macam mana saya buat resistance, support resistance. So bila kita buka chart, kita kena amalkan dalam diri kita untuk buat trendline macam ni dulu. Resistance dan support. Macam mana kita nak tahu resistance support? Biasanya dia ada kawasan-kawasan yang ada rejection dan breakout. Rejection, breakout, pullback. Rejection. So kat sini breakout. So kita ada banyak kawasan-kawasan. Tengok dia pullback, dia naik. Dekat situ, dekat sini pun sama. Kawasan-kawasan yang dia ada banyak rejection dan itu. So benda ni kita kena rajin-rajin buat trendline ni supaya kita tahu kita trade sekarang ni berada dalam zone apa. So kita tahu sekarang ni Ethereum dia duduk kat sini, dia breakout, dia consolidate area ni, dia breakout, dia consolidate area ni, dia breakout. So sekarang ni dia dah breakout dah dekat sini yang terbaru. Tahu kat mana saya nampak? Ni, dia ada satu lagi yang dia tengah breakout sekarang ni, Ethereum dekat sini. Nampak? Sini dengan sana. Nampak So okey. Betul tak yang saya tarik ni? So dekat sini resistance, reject, dekat body. Strong body. Dan body ni siap dekat atas. So dekat sini naik. Sini yang sebelah dia adalah pullback, dia dah siap dah pullback. Dia dah buat dah pullback. Dia Dekat sini. pullback. Ni pullback. Dia dah naik, dia dah turun bawah. Dan sekarang ni dia dah buat naik. So kalau dia jatuh pun area sini area-area yang boleh kita buy. Ni kalau chart daily maksudnya besar sikit lah dia punya gap tu. Dia mungkin test kita punya minda jatuh banyak sikit lah. Tapi kita as long as kita beli dekat kawasan zone ni, kita no issue. Sebab kita tahu kita beli dalam kawasan zone uptrend. So sekarang ni Ethereum nak pergi mana? Memang saya nampak dia nak naik lah. Dia nak naik sampai mana? So kita dah buat trend line kat atas. So target dia apa? 7 kosong. Berapa 7 kosong? Sebab bila kita kecil kan, sebab itulah kita kena pakai trading view. Kita boleh tengok tu, dia ada banyak SPR kat sini. SPR support dekat resistance, breakout. So area di sini. So antara 7 ke 700 ke 800 dia punya next zone yang dia nak target. Dekat sini dia ada strong body candle breakout. So next zone dia akan target area di sini atau ke area sini 900. Ni 800 ke 900. 30. Oh, dia boleh table top pun. Kalau dia pergi table top. Okey. Kalau dia pergi sini memang kita tahu lah 1,300 tak silap saya. Tapi ini daripada mana dia boleh sampai 1,600. Sebab dia sendiri 2018 tu. Ini BMAX kan ke? limit eh? Limit. Sebab yang kita trade 1,300 je. Kalau time high je. Sebab setengah tanya kan harga lain-lain. So Ethereum ni kalau kita tengok sekali imbat dia punya pattern ke atas. Kalau kita tarik trend line pun kita nampak dia ke atas. So next destination dia adalah sini untuk Ethereum. Sebab tu